Assalamualaikum guys. Today 7 May, saya berada di Milan. Alhamdulillah, rezeki Allah bawa ke sini. So macam biasa, saya akan bercakap pasal emas hari ni, right? Jadi harga emas dah jadi 500 per gram. Turun naik, back to 500. It's okay. Jadi public gold dah mudahkan untuk kita menyimpan, menabung secara konsisten dengan akaun GAP. Apa itu akaun GAP? Gold Accumulation Program. Anda boleh mulakan dengan serendah-rendah 1 gram ataupun RM100 sahaja. Right? Jadi, kita tunggu apa lagi? Dah mudah tu, right? Kenapa akaun JAP, right? Public Gold dah mudahkan kita so that kita boleh menabung sedikit demi sedikit. Tak perlu bajet yang tinggi. Tak perlu ada RM50,000 untuk beli 100 gram. Tak perlu ada RM25,000 untuk beli 50 gram. Okay? RM100 atau 101 gram pun dah okey. Tambunglah sikit-sikit, sedikit demi sedikit, right? Satu lagi, public gold dah mudahkan untuk kita. Emas dikeluarkan dalam pelbagai bentuk. 50 gram, 5 dinar, 10 dinar, 1 dinar, right? 10 gram, 20 gram bar. Semua senang kita keluarkan bila akaun GEP dah penuh, right? Bukan semua orang ada bajet yang tinggi. Tapi untuk orang yang mahu menyimpan secara sedikit demi sedikit, boleh keluarkan dalam bentuk 5 dinar, 10 dinar, ataupun 5 gram, 10 gram ataupun 20 gram. Jadi dah mudah. Klik link, saya akan bantu. Okay guys, I have to go now, right? Cuaca dah makin sejuk. Calm down and chill out guys. Assalamualaikum.